Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak review ni handphone kau bawa? Ha? Tak bawa handphone? Lah tak bawa. Mau kau dekat atas? Ambil lah handphone. Allah. Belah. Jauh sangat ni yuk. Kalau kau dah pegang gitu, aku nak tanya. Kalau macam itu, macam aku nak buat, kau dah tengok buat PC kan? PC sedia media aku tengok dah buat tripod ni kan? Ha. Mana dia buat? Kau tak perlu pegang tangan lah benda tu. Ni kita pegang tangan. Ya. Gegar tak? Gegar. Kalau tak nak bagi gegar? Nak pakai tripod besar tu. Bukan kau ada beli je. Dulu kan kau. Dulu kan. Dah guys. Nampak tak? Jom kita nak Live ke? aku buka Live ke? Ha? Live ke apa? Tak ada live. Kita buka ni cover handset Oppo apa nama kau ni? Oppo ni, Oppo A76 kot tu silap aku. Ni. Beli dekat kedai Orange. Alah, tapi kau tak bawa handphone. Ha, betul lah, A76. Oppo A76. Oh ya, ni aku simpan. Boleh ada alamat aku kat belakang. Ni Yoke punya. Oh, macam kain baldu. Serius lah badu. Si ada logo lagi. Ada logo ni. Ini ada magnet. Boleh letak kad ke, duit ke. Belakang ni macam ni. Ni boleh letak duit ke tepi ni. Lawa lah. Cuma telefon ada kat atas. Magnet dia. Kat tepi je ni magnet dia. Dari tepi. Okay. Badu lah. Lawa kan. Kalau macam yang ni, magnet dia macam ni. Ni magnet tutup macam ni kan. Ini kat tepi je. Ya, try kat atas. Jom. Tak apa, nanti kita bersambung ke... Kita sambung dekat meja je. Okay. Ngam tau. Okay kan? Cek kamera belakang. Oh ngam. Alright. Okay. Beres. Masih. Besok? Okay tak? Tu. Oh, kain baldu. Sedap lah pegang. Okay, bye.